So guys, easy and perfect portable speaker. Ini dia versi Clio lah. Saiznya macam ini saja. Spek KD36, dia ada hitam dan putih. Aku pernah review yang besar sedikit. Yang ini dia cute sedikit. Senang cerita, dia datang sekali satu mic. Berat 2500 gram saja. Lepas tu bateri miliamp dia tahan 6000 mAh. Tengok. Dia punya bass okey tau. Korang boleh adjust dia punya suara. Lepas tu treble bass. Korang nak nyanyi karaoke pun boleh. Korang pakai mic ini. Sekarang dia upgrade tu. Hello. Huyo. Hello. So aku tak perlu connect apa-apa tau. On saja dia automatic sudah connect. Dia punya mikrofon kuat tau. Hello. Testing. Testing. Clear. Kali ni clear. Dia tak ada delay. Clear. So kalau korang nak karaoke, memang no problem. Macam ni. Kalau karaoke, korang buka lagu dekat YouTube, lepas tu korang straight nyanyi dekat mic ini. Hello. Memang no problem. K-Song mode. Oh, meeting mode, K-Song mode dia boleh adjust. Hello. Meeting mode. Hello. Oh, ni dia macam tak ada echo. Dia macam dekat dalam studio, macam podcast. So tekan sekali. K-Song mode. Hello. Yang ini untuk karaoke. Hello. Boleh tutup suara dekat sini. Dia ada left right button. Tekan saja volume dia lah. Dia punya volume. Hello. Charging pun pakai type C saja. Kalau mikrofon ni dia dah habis bateri, dia tak macam dulu-dulu leceh-leceh dah. Sekarang punya mikrofon macam ni, bateri habis pakai type C settle. So atas ada 3 knob untuk korang adjust korang punya volume, treble juga bass. Next previous button dekat sini ada power on off button, mode button. Lepas tu dekat belakang charging dekat sini type C, ada USB juga, ada TF slot, memory card slot kalau korang nak cucuk lagu. Okey, sini AUX, mic dan input. Sini dia ada bagi AUX cable lagi. Okey, AUX ke AUX kalau korang nak cucuk directly ke phone korang, tidak mahu pakai Bluetooth, cucuk AUX dengan USB ke Type C, macam charging cable lah. Kalau full volume boleh tahan around 4 jam. Kalau half volume aku rasanya dalam around 9 jam no problem. 45 watt, so dia punya speaker ini easy and perfect versi Clio, CLIO. Clio aku letakkan beg kuning kalau korang nak tengok lebih lanjut. Okey, beg kuning dekat sini. Harganya affordable. Alright.